Jangan pernah selamatkan orang yang aksiden. Kalau tak, korang akan dipenjarakan. Benda ni dikatakan berlaku dekat Amerika Syarikat pada tahun 2025. Seorang security guard bernama David Miller nampak seorang perempuan berdiri dekat dengan platform train. Train tu lagi sikit je nak kena dengan perempuan tu. Laju gila masa tu. Lepas tu, security guard tu, dia jerit lah suruh perempuan tu undur sikit. Tapi perempuan tu tak respon. Apa yang security guard tu buat, dia terus je lari dan tarik perempuan tu ke belakang supaya dia tak kena langgar dengan tren tu. Akhirnya sempat pun selamatkan perempuan tu. Masa tu CCTV pun ada rakam tau kejadian tu. Ramai yang panggil dia hero sebab dia kalau lambat sikit je dah kena langgar lah perempuan tu. Tapi lepas je beberapa hari, perempuan tu dikatakan dia buat aduan. Dia kata masa security guard tu tarik dia, ada sentuhan yang tak sesuai dekat badan dia. Kes tu terus je disiasat. Tapi setakat ni tak ada info rasmi yang security tu didakwa atas mana-mana akta. Cuma laporan perempuan tu ada mengatakan aduan dibuat sebab inappropriate contact. Sebab tu kan, dekat beberapa luar negara ada undang-undang yang dipanggil Good Samaritan Law. Undang-undang ni sebenarnya maksud dia untuk lindungi orang yang cuba selamatkan nyawa orang masa kecemasan. Yalah, kita kan sebagai manusia, kalau ada orang dalam bahaya, mestilah kita selamatkan, betul tak? Cuba benda ni jadi dekat Malaysia. Korang rasa ramai tak orang yang berani nak tolong mangsa aksiden? Bila tolong orang je nanti, dah kena masuk penjara. Takut kan? Korang rasa macam mana? Ramai tak orang yang nak tolong mangsa aksiden lagi? Ataupun ramai dah takut kena masalah balik? Cuba komen sikit. Apa pendapat korang?